Tapi kalau menunjukkan rupa hatu beruk ke hatu apa ke, dalam kitab hadis kata baca al-anuka bila'natillah 3 kali. Kalau bulu besar hatu beruk, kalau jalan atas kubur hatu kubur, hang. Kalau kepala saja nampak hatu penangga, hang. Kalau ada ni panjang hatu ni, hatu kopek. Orang putih panggil the ghost of breast. Budak Ummu Sibiang, Nabi cerita maghrib dia masuk kot tikak kot pintu, dia panjat atas siling, jalan kot siling, dia tengok budak-budak buat gitu, anak itu nangis. Kita pun ambil minyak Pak Ali nama perut, tak jadi apa, faham tak? Dia tu bukan minyak Pak Ali tu, dia kata. Apa nak buat kalau nampak hantu? Ada. Nak buat macam mana kalau nampak hatu? Hatu ni benda hatu. Hantu ni ghost. Orang putih panggil. Faham? Cina panggil dia Kui kan? Kui. Keling panggil apa? Orang India. Bayi. Bayi. Tak kira lah. Ini semua syaitan. Yang wujud itu syaitan. Wajib kita percaya hantu syaitan itu wujud. Haram kita percaya pada hantu syaitan. Itu lain. Jangan percaya pada syaitan, percaya pada wujudnya. Pasal apa percaya? Pasal tunjuk dalam drama, bukan diceritakan dalam Quran dan hadis. Pasal tu kami percaya. Nampak? Pasal cerita dalam hadis. Kalau dalam drama tak. Maka orang putih ghost. Ghost tu umum. Kalau jenis makan darah orang, dia panggil benda ghost tu. Vampire kan? Tu lori vampire. Kalau hantu kubur bangun keluar pakai ni tali kapang tu, dia panggil dia orang putih mami. Betul tak? Hantu mami. Kan ada budak-budak dia panggil mak dia mami. Ada? Mana dia panggil hantu kubur, dia panggil mak dia. Mak dia mari macam tu kubur sungguh bedok ni. Nampak? Melayu gitu juga. Macam-macam nama letak. Nah, kalau bulu besar hatu beruk. Kalau jalan atas kubur hatu kubur. Kalau kepala saja nampak hatu penangga. Kalau ada ni panjang hatu ni. Hatu kopek. Orang putih panggil the ghost of breast. Kau bandar lah apa pun. Jenis menampakkan diri ini, dia dua jenis. Iblis syaitan. Pertama, dia menghasut pada dada anak Adam. Yang kedua, jenis menunjukkan diri di bukit dan di hutan atau memperdengarkan suara. Wujud belaka. Yang paling bahaya yang tak nampak dan tak dengar suara. Hak tu yang banyak menyuruh tinggal solat, suruh judi, suruh berzina, suruh minum arak, suruh tipu tanah rakyat. Betul tak? Hak tak nampak. Hak jenis nampak tu disebut dalam hadis, bila Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, Allah halau mereka ke laut dan ke bukit-bukit. Maka Nabi cerita, mu nak pergi ke laut, mu nak pergi ke bukit, minta berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Ada 3 atau 4 bacaan kalau nak pergi laut atau nak pergi ke hutan, sebab banyak hantu syaitan di sana. Antara yang selalu saya baca,
a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min syarri syayatin wa yahdurun. Nampak? Aku berlindung dengan kalimahmu ya Allah yang sangat sempurna daripada makhluk-makhlukmu yang jahat dan daripada syaitan-syaitan supaya mereka tidak datang kepada aku. Nampak? Yang nampak di kubur tak ada atu. Pasal apa kita kata atu di kubur? Pasal kita tidak belajar kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kita tengok drama dan filem movie. Cerita orang putih kalau atu kubur. Cerita Cina atu pun kubur. Cerita Melayu pun atu pun kubur juga. Akhirnya kita masuk membesar kubur atu. Masjid Tok Imam. Tok Balang Raya JKK. Ada gu dia dah. Nampak tak? Masjid Tok Imam. Balang Raya JKK. Lah kubur atu. Betul tak? Masak dah otak kita. Kubur tak ada atu, dia ada roh yang tidak diterima oleh Allah. La tufattahu lahum abwabus sama. Allah sebut dalam Quran, tidak dibuka bagi roh-roh ini pintu-pintu langit, lalu duduk di bumi. Kadang-kadang kita tengok macam orang di kubur, kadang-kadang kita dengar suara menangis, kadang-kadang kita mengaji Quran petang, saya biasa duduk di kubur. Siang malam saya pernah duduk, pukul 2 pagi saya pernah duduk di kubur. Lalu kok belakang syah berasa kembang tekok-tekok. Bukan itu roh-roh. Kita roh, dia roh. Tapi kita roh yang ada jasad. Dia roh saja. Bila lah gitu, metal gerak, sah, tekok naik kan gitu. Bukan itu. Faham? Roh-roh yang ada di kubur. Baik, katakan jumpa tu sungguhlah bawah pokok, tepi parit, dekat kebun. Hatu-hatu tu dia kadang-kadang dengar suara, kadang-kadang tunjuk rupa. Hak ni tak suruh kita buat maksiat. Hak ni nak gurau sahaja. Yang suruh buat maksiat ni yang masuk dalam bisikan hati. Betul tak? Hak ni paling bahaya. Hak ni lebih hebat. Tak ada rupa, tak ada muka, tak ada suara. Bunuh orang, tipu tanah orang, berebut jawatan. Hak ni, hak atu tu ni nak gurau je. Duduk tepi pokok, betik bira hutang. Tok Bilal lalu balik Mayang Isa, naik skar, naik gerek. Tok Bilal gitu lagi, kecil kepala tembok lagi. 3 hari tak bang, duduk dalam kain kebor, bang, gitu je. Hari ke-4 masuk tugas mula. Tak ada atu-atu ni suruh kita berjudi, tak ada. Atu putih anak ke lasui kemari, pergi ambil nombor ekor, tidak aku cekik kamu. Ada? Tak ada. Dia gurau. Kalau hak budak-budak Ummu Sibiang, Nabi cerita maghrib dia masuk kot tikak kot pintu, dia panjat atas siling, jalan kot siling, dia tengok budak-budak buat gitu, anak itu nangis. Kita pun ambil minyak Pak Ali lama perut, tak jadi apa. Faham tak? Dia tu bukan minyak Pak Ali tu, dia kata. Habis dah kita bodoh, nampak tak? Betul tak? Itu cerita dia. Hantu yang paling kuat mengosak ialah hantu duit. Itu lebih bisa lagi. Dalam kocek kita ni, RM5 slow sikit power, 100 power, 6 keping yang 100, sekeping yang 50. Hantu brim. Nampak tak? Itu lagi bahaya kita. Nak berebut ranya kita, nak lompat tok guru ke pun kita sanggup hak tu. 650. 62 sen sehari dapat. Nampak? Jadi kalau jumpa macam mana? Kita masuk hutang. Masuk hutang kadang-kadang ada. Kadang-kadang di bukit, kadang-kadang di laut. Masuk hutang, kita buat kemah dalam hutang jauh 8 batu daripada rumah orang. Dalam hutang tu. Dengar. Itu syaitan. Kalau beruk bunyi lain. Beruk lain. Beruk mana? Meow. Beruk.
Faham tak? Kalau gajah au au, tu gajah. Faham tak? Ni lain. Tu je tu. Faham tak? Jangan takut. Baca kalimah Allah, ayat kursi Fatihah, boleh belaka. 114 surah. Iqra'u ma tayassara minhu. Baca yang kamu mudah baca. Nampak? Kadang-kadang kita dengar orang bang dalam hutan, tu bukan hantu, jin Islam. Tak susah-susah. Jin kafir tak bang. Jin kafir karaoke. Nampak tak? Tu kadang-kadang kita semayang di masjid, tengah-tengah malam kita singgah highway kan, kita sujud macam orang sujud, kita rokok macam orang rokok belakang, kita seorang kita tengok tak ada orang, jin Islam. Jangan lari. Boleh niat jadi imam, aku imam. Lama tengok tak ada, bom lagi. Sambung atabah, asyaallah. Baik, kalau jumpa, kalau dengar suara azan, tengoklah kitab Futuhat Syarah Azkar, dengar suara syaitan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata gitu. Faham? Syaitan atau binatang, rimau besar, macam budak yang jatuh dalam zoo tu kan, keadaan gitu. Nak buat kan ni? Nak sebut nama PM makan, sebut nama ayat makan. Sebut nama Allah. Binatang semua takut Allah, termasuk najis mughalladhah. Yang tak takut Allah manusia. Betul tak? Yakinlah jatuh gitu dalam tu, kita punya tawakal, yakin dengan Allah. Tak ada orang boleh tolong, duk gini rimau besar. Faham? Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata gitu, insya-Allah. Pasal dia yang maha besar. Sebut nama Perdana Menteri, rimau kata tak kenal. Balik awal kita makan. Buaya, kita jalan dengan bini kita tepi sungai, contohlah, jalan dengan tepi sungai dengan bini, buaya naik, makan. Tak makan hari, dia pegang kaki bini kita sebelah, keting bini kita dalam mulut dia dah. Abang, tolong bang, tolong bang. Nak buat kau ni? Nak sebut nama Adun? Nak sebut nama Tok Imam? Dia apa? Sebut nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faham tak? Kalau kita nak selamat lah. Kalau tak mau selamat, nak kahwin lain, balik. Bila lagi nak kahwin? Faham tak? Abang, tolong bang, tolong bang. Ambil lah buaya. Aku pun puas dah dia ni, banyak boleh tiang. Nampak? Itu kalau bunyi suara, kita duduk dalam kemah, mari dekat bunyi. Tapi kalau menunjukkan rupa, hatu beruk ke hatu apa ke, dalam kitab hadis kata baca al-anuka bila'natillah 3 kali. Ingat ditunjuk depan, depan hatu besar. Jangan takut. Kalau takut pun baca juga al-anuka bila'natillah, al-anuka bila'natillah, al-anuka bila'natillah, insya-Allah lari. Ni kitab hadis. Tulis simpan, boh dalam telefon, tulis dalam kertas. Ingatlah. Kalau nak tanya masa tu tak ada dah. Lama hati jangan tanya kawan. Ingat baca apa ni? Itu dah. Itu depan baru nak tanya kawan tu. Mu hafal betul-betul. Al-anuka bila'natillah. Tengah-tengah mengai di laut, keluar ku air. Wah, besar gitu. Ramai dah yang kena 3 hari demam tak bangun-bangun. Hitang beletung tu. Syaitan iblis. Al-anuka bila'natillah, kata gitu 3 kali. Tapi kata dengan betul lah. Jangan apa? Aku dah ingat apa? Atu kata al-au. Nampak tak? Atu tolong beki pula. Jangan sampai gitu.